Rumah yang tuan-tuan dan puan tengok sekarang ini kita dah turunkan harga ke 990,000 tanpa perabot. Nampaklah orang pro macam mana? Dia kena dekat warna yang mana kena? Daripada 1.25M tinggal 990. Dia tanpa perabot tau, tapi kabinet-kabinet yang fix semua dapat. Setiap toilet dekat rumah ni design dia berbeza-beza. Kalau hangpa masuk toilet ni mungkin rasa macam duduk kat New Zealand. Kalau masuk toilet sebelah tu mungkin macam kat Thailand. Kalau toilet bawah macam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak tengok rumah lot 88 di Sungai Petani Kedah. Macam hangpa dah tengok video sebelum ni, kita update terkini. Jom kita tengok bilik pertama, iailah bilik master bedroom. Sini. Cantik bilik dia, luas. Dan untuk makluman hangpa, dekat sini kita ada balcony. Balcony dia punya luah. Tak lepak masa hujan pun boleh. Dan paling penting, kita ada sistem solar kat situ. Sistem solar ni dia menjimatkan minyak. Minyak pula. Dia menjimatkan elektrik sebenarnya. Tapi zaman-zaman sekarang ni minyak sensitif sikit lah. Nak sebut tu jaga-jaga. Jom kita ada bilik CCTV kat sini. Bilik CCTV sekarang ni tak on. Tapi boleh on. Dia ada 16 channel tak salah saya. Seterusnya kita ada bilik mandi. Kalau tutup tengok jadi rahsia. Kalau kita buka, dia jadi tak rahsia dah. Dekat sini kita ada almari, kabinet. Semua ni dapat sekali lah, inklusif. Kemudian kita ada toilet. Semak oh. Okey, seterusnya kita nak tengok bilik yang kedua. Jom. This we call bilik tetamu. Ni toilet design kedua lah. Design dia berbeza daripada toilet tadi. Jadi owner yang sedia ada sekarang ni, anak dia masih kecil-kecil. Jadi bilik ni tak pakai lagi lah. Macam tak terusik lah bilik ni. Tengok semua duduk sempoi-sempoi je, tak ada masalah. Dan owner cakap bilik ni diguna sebagai bilik tetamu sahaja. Jom kita tengok bilik seterusnya. Okey, ni bilik yang dia buat untuk anak-anak. Ni toilet orang kaya. Semua mah-mah belakang. Kalau agak tak ada duit sikit, putih sikit pergi jual. Okey, next kita tengok. Ni bilik anak dia, sama juga bilik ni seolah-olah tak terusik sebab anak dia tak tidur sini. Anak dia semua kecil-kecil, dia pun duduk dengan mak ayah lagi tidur. Seterusnya kita tengok ni. Kat sini dia jadi luas disebabkan owner extend slab. Sini boleh jadi playing room, boleh jadi macam tempat nak lepak anak-anak, sepupu, adik-beradik, sepupu, sepapat, semualah. Jadi kalau nak tahu macam mana owner renovation tempat playing room ni, tengok kedudukan rumah ni. Kalau asal dia macam rumah kat depan ni. Ni kan. Kemudian dia ada sedikit dinding tu. Dia ada sedikit dinding tu. Yang tu takat renovation room ni. Terus kita tengok tingkat bawah pula. Itu pun dah tengok dah video pertama. Tapi tak apa, kita review sekali lagi status terkini. Yang paling penting, kita ada tempat beribadah dalam rumah ni. Surau yang cantik, yang selesa untuk kita lepak, mengaji, zikir. Ni kita ada mihrab. Orang kuat ibadah macam saya memang sesuai kalau rumah yang ada surau macam ni. Ui, tangga pun cantik mat. Tengok tangga je, tangga. Ada frame semua siap. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk pintu depan rumah, terus nampak entrance frame. Kalau hangpa beli 1.25M dapat semua sekali. Jom kita tengok hall pertama. Macam ni lah keadaan dia hall pertama. Kita ada meja untuk lepak sebelum masuk makan berat kat belakang. Ni meja ringan-ringan tu. Lepas tu kita ada mini dapur kat tepi ni. Baking-baking ke, nak buat apa-apa yang simple-simple. Sangat cun lah sini. Siapa main hari saya buat kek, dapatlah makan kek. Tapi hari ni tak buat lagi lah. Tengok kosong tak buat tu. Ni kitchen kat depan. Kemudian kita ada bilik dobi kat sini. Ni tempat basuh, ni tempat kering. Sabun-sabun semua ada. Kalau nak boleh bagi tahu, nanti kita bagi. Ni toilet yang keempat. Nampak muka videografer tu. Kita ada bilik store. Itu hari ni kita tak masuk. Kita ada bilik store. Bilik store ni boleh lah.
Nak buat bilik anak-anak degil boleh juga. Toilet yang kelima. Kita ada sinki depan ni, kemudian kita ada toilet yang kelima. Design lain pula, Mat. Tak masuk juga. Semau. Okey, seterusnya kita ada tempat untuk lepak ambil out. Gambar-gambar semua kita ada sini. Nampak macam bos-bos tak di sini. Semau. Bagaimana living room? Apa-apa je lah. Janji kita ada port TV untuk lepak bersama keluarga. Aduh. Duduk sini boleh tengok TV, anak-anak pun boleh duduk atas kursi ni, selesa. Dan sempoi lah. Seterusnya jom kita tengok. Ni meja makan, jangan tanya berapa riban. Memang mahal. Cantik tak biak macam ni. Seterusnya kita ada kabinet-kabinet kat dapur. Dan ni tempat masak lah. Tempat heavy, masak heavy, masak harian. Kita ada peti ais kat sini. Kita ada macam-macam lagi kita ada. Kowi pun ada kat belakang. Kita ada pokok bunga. Dan kita ada tempat lepak dekat luar kat sini. Cantiknya rumah ni. Ish, meja ni pun cantik tengok. Ada seni-seni. Dalam ni kayu original ni. Dalam kayu original. Berat meja ni. Dalam kayu ori, lepas tu dia masuk ni bunga-bunga pokok-pokokan. Dia buat macam sungai kat sini. Sempoi lah. Yang kita ada pot ni lah, pot lepak. Yang kita ada satu lorong kecil je ujung ni untuk jalan sampai depan. Ini kita keluar pula. Okay, dekat luar ni kita ada Porsche, boleh parking beberapa biji motor dan kita boleh parking 2 biji kereta solid. Kemudian kita ada bilik untuk bilik ni sebenarnya buat bilik parking motor. Dia boleh juga jadikan bilik sebagai bilik lepak. Lepas tu bilik pos surat semua akan masuk kat sini. Nak letak pasir apa semua tak risau lah, semua akan masuk sini. Bilik ni ada aircon. Nak buat bilik room untuk lepak pun okey, boleh. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, rumah ni mempunyai auto gate. Nampak? Dia jalan sendiri. Tak perlu susah, tak perlu teruk. Dengan sekali tekan dia jalan sendiri. Dan nak bagi tahu kat hampa semua, itu sahajalah untuk video kita kali ni. Kita dah tour daripada atas sampai bawah. Master bedroom, semua bilik kita dah masuk, semua toilet kita dah masuk, semua storeroom, dapur semua kita dah tunjuk. Jadi sekiranya siapa-siapa yang berminat, bye-bye, kita nak tinggalkan rumah ni. Siapa-siapa yang berminat nak dapatkan rumah ni, tuan-tuan perempuan boleh roger, boleh maklum, boleh sampaikan pada kenalan-kenalan yang mungkin dia pun mencari rumah untuk diduduki atau buat investment dan sebagainya. Rumah ni cantik tuan-tuan dan perempuan. Owner dah habis. Jualan harga yang owner letak tu adalah harga yang bila dia jual tu memang rugi lah. Jadi siapa yang beli memang sangat untung.